Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, kita nak buat react video Cem lebih kurang dalam setahun lepas. Video Bobo Boy, Pau Papa mainan baru. Layan video ni. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Guys, sekarang ni Gabat on the way pergi kedai UA Cahaya. Apa topi? Mahal lah Cem. Topi. Cem pergi kedai UA ke pergi DIY? DIY. DIY? Ha. Guys, kita bukan pergi kedai UA guys. Kita nak pergi kedai DIY. Apa pasal? Ay, dia pakainya cap Bobo Boy, baju Bobo Boy. Pahal je. Jam Bobo Boy. Macam adalah spray Apa teruk sangat kau ni semua nak Bobo Boy? Sebab macam minat Bobo Boy. Sebab Cemboy. Macam minat Bobo Boy. Ya ke? Ha. Kita nak beli apa kat UA? DIY. DIY. Nak beli apa? Ambil mainan lah. Mainan? Ha. Cem bukan dah besar ke? Nak beli mainan apa benda? Lah. Ha? Beli mainan je. Mainan je? Ha. Ya guys, mainan apa yang Cemboy nak beli, korang kena stay tune. Kita tengok apa yang dia pilih hari ni. Rasanya kalau dekat DIY ni tak ada lain. Benda yang sama je lah yang dia belinya. Cem, dekat DIY tu apa lagi yang Cem belum beli je? Semua Cem dah beli je. Mana ada? Apa kata Cem cari dump truck ke? Lama tak main excavator? Excavator dah hancur. Ha? Excavator dah hancur. Excavator dah hancur? Ha. Mana dah hancur? Elok lah. Bukan excavator tu. Ha? Bukan excavator tu. Excavator yang lain. Ha. Alah, pakai excavator control lah. Itu tak ada bucket. Ha. Okay guys, korang kena stay tune. Kita tengok Cemboy beli mainan apa. Let's go. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai. Wow, ada menang voucher. Voucher berapa benda? RM1,200. Jom. 1,200. Bukanlah. Inilah. Kan? So tu apa? Entah. Betul tu. Guys, kita tengok apa pula yang dia beli hari ni. Aduh. Ada je benda yang dia beli. Aku kehilangan. Cepat jom. Sekejap lah. Apa ni baru sampai? Takkan nak beli yang mahal-mahal je. Mana ada. Mam modal. Jangan mam modal je. Yang murmur sudah. Ada je guys. Si Cemboy ni. Alah, Kita layan Mama je. modal. Hmm? Boleh lah Mama modal sikit. Dengan baju Bobo Boy, cap Bobo Boy. Kek mana ni? Jam Bobo Boy. Mana cap tadi? Dalam Bakul. motor. Di motor kau je? Hmm? Mau. Macam lambat je. Tak ada apa kan? Bosan kan? Best. Best apa benda? Pening tak tahu beli apa? Pening tak tahu nak beli apa. Ada pening. Pening kan? Mana ada? Pergi kedai UA tadi betul lah. Papa Ranger tak sampai. Nak yang mana? Tu Ranger tak sampai. 29, Ni? RM30. Ni? Dia Ni ke? RM30. Aduh, kau modal je. Papa tapi wak lebih. Okey lah, boleh lah. Kau modal je. Ini boleh berubah lagi. Mama dah pesan dah, jangan beli mainan. Kat rumah tu tak tahu nak taruh mana dah. Jadi sampah semua dah. Apa dah? Warna biru lah. Biru. Onggin pula. Tak. Onggin pula. Ayo Papa rosak. Okey, biru. Oi guys, modal guys, modal. Dia ambil yang RM30. Aduh, modal je. Kenapa ambil yang hal-hal, ambil yang murmur? Jam beratus sini. Papa cakap, kenapa ambil hal-hal? Kenapa tak ambil murmur? Alah. Ini hal ni. Ambillah mur. Alah, 30 je pun. Mam modal. 30 je pun. Itu kau bawa pada kecil ke? 30 tu murah ke? Murah.
Encik, Murah guys. silap Encik boleh bayar sendiri RM20. Ha. Nanti dapat bagi RM20. Okey cantik. Bayar RM20 berapa Ha. Boleh? Budak sekarang RM3 murah dia cakap. Modal. Mana mainan tadi? Cari apa lagi? Mainan tadi. Ni anggut. Mana? Dia beli surau guys. Mama model. Wow. So guys, sekarang ni kita tengah beratur nak buat pembayaran. Dia tak ramai tapi agak stop sikit sebab dia dah ambil apa orang tu. Yo. Kita kena sabar dan Ya, tenang. siap ada kapak lagi. Siap ada kapak lagi. Kapak. 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 Kita jadi sampah lah je. Ya? Ha? Jadi sampah lah kat rumah. Papa. Nak tengok apa kan? Papa. Nak beli apa? Ah. Papa mainan ni kan. Tapak tangan Encik lagi kecil. Oh, maksudnya mainan ni besar. Ha. Sebab tu dia mahal. Ha. Sebab tu dia modal. Ha, ada saudara Encik. Saudara. Saudara. Banyak saudara. Betul lah. Kan? Dah adik-beradik. Memanglah. Iyalah je. Papa pegang kejap boleh? Taruh sini kejap. Macam mana? Kejap dah. Dia nak ambil bubunya cap lah tu. Macam buat apa? Kena agak dah. Macam. Jom. Boy. Galaksi. Yeah. Apa tu? Udah pukul 6.30 dah. 6.30 dah, Bang. Dah 6.30 dah. 6.30? Ha. Mana? Boy, Galaxy. Okay, bayar. Guys, kita nak buat bayaran jap. Kena stay tune guys, nanti dia unboxing lah mainan dia. Tengok cashier ni handsome guys. Bujang ni rasanya ni. Bujang Bujang. Ada can lagi korang. Okay kak Cik bayar jom. Ada. Tak ada. Apa bayar? Apa? Tak dapat. Alam. Berarti RM20 kan? RM20,000. Ambil. Nak claim mana tu tangan tak ada kan? Kaki tak ada, kasut tak ada. Terima kasih. Macam-macam nak sebut. Habis-habis ini robot. Robot. Jam ala ke jam. Okay guys, alhamdulillah sekarang ni kita dah beli mainan Cemboy yang agak hal memodal. So, jom kita balik. Buat apa senyap tak payah Buat. Buat? Ha. Tak payah lah je. Kena. Buka sekarang tak boleh? Tak boleh. Buka je sekarang. Tak nak. Nanti kita nak review kat guys. Guys nak tahu juga macam mana mainan dia. Nak review kat guys. Ha. Tak payah lah. Nanti YouTube kata tak boleh ni. Ini budak-budak punya. Saya cakap. Buka je sekarang. Ha? Buka je sekarang. Kenapa sekarang? Buka je. So guys, sambil-sambil kita naik motor ni, on the way balik ni kita buat unboxing guys. Main hari sini. Tengok barang apa Cemboy beli ni, robot apa kan. Dia senyum ke tak robotnya. Mam modal RM29. Apa ni macam beli mainan anak, kira ke je? Ha, betul. Mam modal kan je? Ha. Beli barang apa boleh pula? Tak. Mam modal. Kau nanti terabur lah kalau mungkin kat motor. Ya? Yeah. Ha. Terabur ke? Tak, nanti terabur. Oh, terabur. Kat sini lah. Tak boleh, tak muat. Encik ni besar sangat. Okey lah, tak apalah. So guys, korang kena stay tune. Nanti kita buat unboxing. Nanti Encik akan buat benda yang magic. Encik boleh buat magic daripada robot ni. So, nantikan videonya. Terima kasih kerana sudah nonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.
Okey, itu saja kita punya perkongsian ataupun react video lama. So, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.